Apakah hukum bermazhab? Hukum bermazhab. Hukum bermazhab, saya tak alim, saya tak reti, jadi saya ni wajiblah bagi saya. Sebab saya tak alim, saya tak reti. Takut orang lain hak hebat, dia rasa dia terror, dia rasa reti, aku tak payah pakai mazhab. Dia tak payah pakai mazhab. Agak-agak boleh tak? Lepas ke tak payah pakai mazhab? Dia macam ni sebenarnya. Yang dikatakan tidak bermazhab. Bukan tak bermazhab, macam ni. Kita lah ni, kita ada penentuan. Kita lah ni, kalau orang tanya hang mazhab apa, kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ada satu lagi, dia bukan tak mau mazhab, dia tak tolak mazhab, tetapi dia nak macam ni. Dia nak sekiranya datang satu hukum. Kita kata hukum A. Dalam perbandingan 4 mazhab ni, contoh, ditarjihkan, lebih disahihkan oleh ulama, yang paling kuat dalil dia ialah mazhab Hanafi tentang hukum A. Jadi dia nak ambil mazhab Hanafi punya hukum. Datang pula hukum B, kuat mazhab Hambali, dia ambil hak Hambali. Datang hukum C, kuat hak Syafi'i, dia ambil hak Syafi'i. Dalam masa yang sama, dia tak tolak mazhab, tetapi dia tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia ambil hak paling sahih, dia ambil hak paling rajih. Nak kata dia keluar, tak, sebab nak keluar apa? Ni dia ambil Syafi'i, ni dia ambil Hanafi. Tapi dia tak ada penentuan macam kita tadi, tak tertakluk tetap kepada Syafi'i. Dia ambil hak umum. Jadi apa-apa pun, dua-dua masih tertakluk dalam taklukan kemazhaban. Jadi ni satu cerita lagi orang hak betul-betul nak keluar. Aku nak pakai Quran terus, aku nak pakai sunnah terus. Seolah-olah tak mau terikat dengan mazhab. Agak-agak boleh ke tak? Imam Bukhari mazhab apa? Syafi'i. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Asqalani mazhab Syafi'i. Imam Sayuti mazhab Syafi'i. Walaupun mereka tu dah hebat, mereka tak buat macam hak kedua tadi, nak pilih-pilih tu tak. Mereka lebih terikat dengan satu-satu mazhab. Syafi'i aku Syafi'i, aku Hambali, terikat dengan satu. Oh, hari ni hebat. Dia nak buat mazhab sendiri. Macam mana? Ambil terus dari Quran, ambil terus dari hadis. Boleh kalau kita punya kekuatan ilmu. Nak jadi mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, sekurang-kurang satu riwayat ada 13, satu riwayat ada 15 jenis ilmu. Nombor 1, ilmu tentang Quran. Ilmu tentang Quran ada 17 jenis pula. Agak-agak nombor 1 lepas ke tak? Nak jadi mujtahid mustaqil ada 13, ada 15. Nombor 1 tu ilmu Quran. Ilmu Quran pula 17 dah. Kalau nombor 1 pun tak lepas, tak payah ceritalah hak belah-belah lain tu.